Aku pelik lah. Negara aku ni asal warga asing datang je. Semua pintu buka macam menantu baru kahwin. Karpet merah hampar, kerja dapat, lesen dapat, rumah bagi. Rakyat sendiri meniaga burger tepi jalan kena halau. Minta lesen macam nak pinang anak raja. Kena cop dari ketua kampung, ketua balai, ketua jabatan, ketua rumah panjang, ketua kubur pun nak sekali. Menteri cakap kita perlukan mereka bantu ekonomi. Aku tengok yang kaya tauke dorang juga. Pasar malam, kedai phone, kedai gunting, pasar borong, semua geng dia. Bila kena kantoi, terus masuk file, kes akan dipantau. Pantau apa? Pantau pakai teropong zaman Hang Tuah ke? Pantau pakai CCTV hitam putih tahun 1992 ke bang? Main wayang lebih padu dari pelakon Hindustan. Time nak mengundi, menteri pun muncul. Turun kampung, salam nenek aku yang gigi tinggal 2. Bagi beras expired, Milo keras macam bata. Janji manis macam gula tarik. YB cakap, tolong undi kami, demi masa depan anak cucu. Masa depan anak cucu siapa? Anak cucu dia kah? Kalau anak cucu aku, makan megi campur angin malam. Lepas undi, hilang. Macam bini orang lari ikut bangla. Aku ni orang kampung je. Tapi aku boleh agak dah. Lama-lama, warga asing semua dapat IC, jadi toki besar. Rakyat tempatan, suruh masuk zoo, jadi pameran. Tempat kau macam ni juga ke? Atau sana warga asing dah jadi menteri sekali?